Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti mana biasa, mula kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya wal mursalin, para awliya dan salihin, dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, khusus kepada kedua ibu bapa kita Syahidullah ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pagi ini bagi kita sama-sama menyambung kuliah kita menggunakan kitab Imam Al-Qurtubi rahimakumullah. At-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, peringatan bagi orang yang mati dan tentang urusan-urusan akhirat. Sambung pada muka surat 71 70 71 ya, yang bawah sekali. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Yang bermaksud Allah memberikan uzur kepada seseorang yang menangguhkan ajalnya, kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya sehingga berusia 60 tahun. Kemudahan paling besar yang diberikan Allah kepada Bani Adam, kepada anak-anak Adam, adalah mengutus para rasul untuk menyempurnakan risalah ke atas mereka. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Yang bermaksud, barang siapa yang mengikut hidayah Allah, maka sesungguhnya dia lakukan itu untuk keselamatan dirinya, untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia menanggung sendiri kerugian akibat kesesatan dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita masih lagi di bawah tajuk utusan malaikat maut sebelum kematian. Dan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Allah memberi uzur, memberi kemudahan kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya sehinggalah berusia 60 tahun. Wallahu a'lam, hadis ni status dia sahih ataupun sebaliknya. Yang pastinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada hamba-Nya Bani Adam, anak-anak Adam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Sebab Al-Quran ini turunkan kepada umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Sesiapa yang mengikut hidayah Allah, mengikut petunjuk Allah. Mana petunjuk Allah? Al-Quran. Maka sesungguhnya dia telah melakukan untuk keselamatan diri dia sendiri. Maknanya kalau yang Allah berikan Al-Quran itu hidayah, lalu kita ikut hidayah itu, hidayah itu akan menuntun kita untuk keselamatan, kebaikan, keamanan dunia dan akhirat. Walaupun kat dunia ni tak nampak lagi keamanan dan keselamatannya. Duduk dekat dunia ni, kita ikut perintah Allah, kita ikut sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, sama aja, tak ada rasa apa-apa pun. Tak rasa selamat macam mana pun, sama aja. Bahkan kita rasa kadang-kadang susah hidup dekat dunia. Tengok sahabat kita, tengok orang lain, tengok jiran tetangga kita, tak ada susah-susah macam kita. Dia senang pula hidup. Yang bukan Islam tu, dia tidak beriman, dia tak semayang pun macam kita. Awal-awal pagi ni susah-susah, tapi hidup dia senang. Tiap-tiap bulan dia keluar negara, seronok dia, duduk di tempat yang selesa, macam tak ada masalah je doang, kan? Kita ni banyak sangat masalah. Tak habis-habis masalah timbul bertimpa-timpa. Habis satu lagi datang. Walaupun tak nampak keselamatan, keamanan, kebahagiaan, tetapi yang dimaksudkan keselamatan, kebahagiaan, keamanan ini bukan hanya di dunia. Dunia ni hanya sekadar sahaja. Dunia ni 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tu takut susahkan orang pula. Susahkan orang. Itu pun nasib 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dalam kesempatan ini, dalam tempoh masa berbaki kita hidup atas dunia ini, kita dapat ikut hidayah Allah sebagaimana dalam Al-Quran, maka itu adalah untuk keselamatan yang abadi nanti, di akhirat nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang pun kita dapat, alhamdulillah, itu bahagian yang Allah bagi pada kita, itu ketetapan yang Allah bagi pada kita. Kalau tak dapat di dunia, nanti ketetapan di akhirat, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan di akhirat. Nanti kita hidup beberapa lama atas dunia ni, tuan-tuan. Kalau kita mati, barulah kita dapat merasakan betapa dunia ini adalah satu tempat untuk kita mencari dan meraih kebahagiaan yang abadi. Sebab kita belum matilah, kita tak rasa betapa bernilainya hidup ni untuk menerima hidayah dan melaksanakan ketaatan. Belum lagi mati. Yang dah mati tu, tuan-tuan, dia harap sangat nak naik kat dunia. Bila kita ni dah hilang nikmat pada diri kita, baru kita terasa, tuan-tuan. Masa kita sihat, kita tak rasa nikmat sakit. Nikmat sihat tu kita tak rasa. Bila dah sakit tu baru kita rasa. Kalaulah aku sihat, aku
aku nak ulang alik setiap waktu kat masjid. Kan? Kalaulah aku sihat, aku nak bersedekah je setiap hari, setiap masa. Kalaulah aku sihat, aku nak je baca Quran setiap hari, 5 kali sehari aku nak baca Quran. Sebab apa? Sebab sekarang kita tak mampu lagi dah. Sebab apa? Sebab sekarang kita sakit. Sebab apa? Kita tak boleh berjalan lagi dah. Sebab apa? Kita dah terlantar dah dekat pembaringan kita, dekat ward kita. Selama ni kita ada masa lapang, selama ni kita ada masa yang cukup banyak. Kan? Besok masa kita dah tak cukup masa kita. Masa kita hanya untuk mengaduh sahaja. Aduh sakit. Sebab masa tu dekat dalam ward. Kejap-kejap doktor datang. Kejap-kejap pelatih datang ambil darah. Kejap-kejap enjek sana. Kejap-kejap bila aku nak rehatnya katanya. Baru nak tidur, cik, x-ray, jaga lagi. Minta maaf cik, kan? Cik dah terberak, nak kena cuci pula dah, ya kan? Bila masa kita nak bersendiri dan kita nak menikmati hidup kita, kan? Masa tu dah tak ada masa lagi dah, kan? Nak semayang masa tu dah kena enjek, dah kena bius. Nak semayang pun tak sempat. Jaga-jaga tak tahu pukul berapa ni, pukul apa. Pukul berapa pun tak tahu, jam pun tak tengok, siang malam pun tak tahu lagi dah. Dalam wad terang je lampu, kan? Tak tahu malam ke siang. Nikmatnya masa kita sihat, nikmatnya masa kita ada masa yang lapang, nikmatnya kita itu dapat sihat di atas muka bumi ini. Tapi bila kita sekarang tuan-tuan ada nikmat tu, kita terlupa. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia menanggung sendiri kerugian akibat kesesatan dia sendiri. Dulu orang sibuk nak mencari kebaikan, orang sibuk nak mencari hidayah, orang sibuk mencari sesuatu kebaikan di atas dunia ni. Sampai masa nanti taubatlah, tak payah susah, kan? Jadi andainya dia sesat di atas jalan Allah, dia akan tanggung sendiri di akhirat. Dia akan menyesal selama-lama dia di akhirat. Tahu apa yang dia buat tu baik, tapi kita tak mau nak buat. Kita sombong. Kita rasa kita ni Allah Maha Pengasih. Buat apa kita nak susahkan sangat, kan? Kita nak tegur orang pun kita tak berani. Sebab apa? Kita takut bila kita tegur orang, kita tegur anak kita, tegur keluarga kita, tegur isteri kita, tegur suami kita, nanti payah pula, macam-macam pula nanti, kan? Gaduh tak tegur pula. Kita nak tegur anak kita, nak tegur menantu kita pun kita rasa takut. Kenapa lambat semayang ni, kan? Anak kita duk main game, kenapa tak semayang? Dah semayang belum? Dia jawab pun marah-marah, kan? Kita pun takut nak tegur dia. Ini soal akhirat. Ini soal akhirat. Kalau dia tersesat, kita tegur dia. Sebab apa? Nanti kalau kita dah tak ada, kalau dia pun tak ada, kita pun tak sempat nak tegur dia. Sedangkan dia akan sengsara selama-lamanya. Jadi kita tahu dia sesat. Sesat kenapa, tuan-tuan? Dia tak semayang lagi. Sesatlah dia sekejap, dia tak semayang lagi. Kita tengok, kita balik nanti, tuan-tuan, kalau sempatlah balik, gelap je kan, kita jiran kita tu. Biasa kalau bangun-bangun, tuan-tuan, dia dah terang lah, kan? Dah terang, dah lampu. Hari-hari biasa sebab pergi kerja. Bangun awal lah, kan? Mungkin dengar bilik air di kat sebelah. Dia mandi ke, dia berwuduk ke apa, kan? Oh, dia semayang. Ini gelap, tuan-tuan. Takkan aku nak panggil tanya semayang subuh dulu, kan? Lalu buat batuk sikit, kan? Tanda kita tu nak juga, tuan-tuan. Sebab andainya dengan sebab kita batuk, kita bunyi sikit, kita bising sikit, buat sikit suara, tanya, bagi salam kat rumah kita, Assalamualaikum. Sebelah terkejut dia.
Aku tak semayang ni. Tanda kita tu nak tuan-tuan, andainya dia tersesat. Ya. Sebab nanti tak ada lagi kesempatan untuk kita menegur dia. Ya. Biarlah kita tuan-tuan dipandang, alah kolok sangat dia ni. Hari ni hari Ahad tu, hari ni hari Sabtu tak kerja kot kan. Tak payah nak jaga-jaga orang lah kan. Masing-masing lah kan. Contohnya lah. Zaman kita ni tuan-tuan, zaman yang penuh dengan Masya Allah, dah menakutkan. Ya. Ini pun tak tahu tuan-tuan, kes yang terjadi sekarang ni Masya Allah, entah sempat ke, entah tidak ke tuan-tuan, entah aman ke, entah tak aman ke, wallahualam. Kita menunggu saja masanya. Menunggu apa? Bukan menusuk perang ke tak perang, perang ke tak perang, kena beli barang ke tak beli barang kan, contohnya tuan, takut harga naik pula lepas kan. Perang ke tak perang, kalau nak berlaku tetap berlaku. Kita nak menunggu apa tuan-tuan? Supaya diri kita sibuk dengan diri kita, dengan amalan kita, keluarga kita, masyarakat kita berada di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk pasal Israel dengan Iran tuan-tuan, kita bergaduh dalam Facebook pula. Macam-macam bergaduh. Ni pendapat orang tu, ni pendapat orang ni. Dah tak semayang kan? Sebab aku sibuk dalam Facebook, dalam TikTok. Sesungguhnya wala tazir waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ini maksudnya tuan-tuan, ini kena fikir diri sendiri. Ni aku tak beri datang ke surau ni sebab dia lah. Apa hal pula? Masalah pula. Sebab dia lah tegur-tegur aku tu kan, suka hati kita lah. Tuan-tuan, baru nak pergi surau, dia tegur dia, siapa ni pakai seluar jin datang semayang ni? Tuan-tuan tegur. Sebab tu aku malas pergi dah surau tu katanya. Contohlah tuan-tuan. Suka hati aku lah, kubur masing-masing. Tuan-tuan, kubur masing-masing. Kalau kubur masing-masing tuan-tuan, tanam sendirilah kan? Yang tu pun tak boleh nak tegur tuan-tuan. Zaman kita ni Masya Allah, betul kata Allah, seseorang tidak boleh memikul dosa orang lain. Artinya apa? Bukan setakat dosa, pahala pun demikian. Kita takkan dapat pahala daripada orang lain kan? Tak apalah, suami dia imam, tak apalah, mak dia tu ustazah, tak apalah, ayah dia tu guru, tak apalah. Tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan pun seorang anak dengan seorang ayah, dengan seorang isteri, dengan seorang suami, tak ada kaitan pun. Masing-masing, sebab mereka memikul tanggungjawab masing-masing. Tak ada kaitan kita. Sebab tak ada kaitan tu yang kita susah kan? Iman tidak boleh nak diwarisi. Kita rajin pergi ke surau, rajin ke masjid tuan-tuan, kita tak boleh wariskan iman tu kepada anak kita. Soal dia tidak dapat hidayah, kita berusaha untuk kita tegur dia, kita ajar dia untuk dia jadi orang yang mendapat hidayah. Andai dia sendiri tidak mau terima hidayah, dia tolak hidayah tersebut. Ini bukan soal anak imam, bukan seorang isteri imam, tak ada kaitan pun tuan-tuan. Ini masalah tu tuan-tuan, ni berkait-kait atas dunia ni tuan-tuan. Jangan usahakan anak AJK masjid, anak AJK surau, isteri imam, isteri bilal. Bukan itu masalahnya. Isteri Nabi pun tak ikut Nabi. Tak ada kaitan apa-apa pun. Esok di akhirat tak ada siapa-siapa. Kita masuk di akhirat tuan-tuan, mana suami kita, mana isteri kita, mana anak-anak kita, semuanya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yanzurun.
Semua itu tidak dapat nak menjamin hidup kita. Tidak ada jaminan pun. Tidak siapa pun yang boleh menebus kita bila ke akhirat. Masing-masing kita hidup masing-masing nanti di akhirat. Masa kat dunia ni kita ingat suami kita. Masa kat dunia ni kita ingat isteri kita, ingat anak kita. Masuk ke akhirat, tuan-tuan ingat mak ayah kita yang masuk dekat akhirat tu, dia ingat kita lagi tak? Tak ada, tuan-tuan. Melainkan dia orang yang beriman dan beramal soleh. Dia sempat nak ingat, sempat nak tanya khabar kita. Andainya dia beriman, dia tidak beramal soleh, tuan-tuan, dia banyak maksiat, tuan-tuan, dia tak sempat nak tahu, nak sempat tanya pasal kita. Dia tak mau tahu macam kita. Sebab dia sibuk dengan seksaan di akhirat. Andai dia beriman dan beramal soleh, tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab apa? Dia aman dekat akhirat. Bila dia aman, tuan-tuan, dia menikmati keamanan dan kebaikan di akhirat. Tuan tengok sahabat kita yang sakit dekat dunia tu, sempat nak fikir tentang orang lain? Tak sempat. Dia nak fikir pasal anak dia, dia nak fikir pasal suami, pasal isteri dia pun, pasal adik-beradik. Tak sempat sebab dia pun sakit. Demikian di akhirat, tuan-tuan, di alam barzah, dia menerima azab daripada Allah. Dia tak sempat nak tahu, tuan-tuan. Harapan dia apa? Harapan kalau ada orang bagi pertolongan. Kita mati, tuan-tuan, kita tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan adik-beradik, tinggalkan saudara mara, tinggalkan sahabat andai. Ya. Ada mereka ingat dengan kita. Mereka nak bagi hadiah kepada kita, seorang anak. Ya. Kalau anak yang beriman dan beramal soleh, dia doakan untuk kita. Sentiasa doa. 5 waktu dia doa. Kalau dia beriman tapi dia tidak beramal soleh, tuan-tuan, dia tak ingat pun. Ingat dia masa bila? Masa buat kenduri tahlil. Itu pun orang lain yang buat tahlil. Masa tu nak sedekah pun, nak sedekah Fatihah lah, nak sedekahkan mak ayah. Kalau dia betul beriman dan beramal soleh, tuan-tuan, setiap waktu dia sedekah kepada ibu dan ayah dia. Ya. Jadi kebaikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yang tinggalkan anak yang soleh, dia akan memperoleh kebaikan. Kalau tidak, tak ada. Kalau sama-sama berada di alam akhirat, semua ketika itu di hari kebangkitan. Masa kita beralam barzah, ada orang yang tinggal kat dunia. Masa kita berada di alam kebangkitan, kita akan bincang nanti pada pertemuan akan datang. Kita berada di alam kebangkitan, tuan-tuan, tak ada siapa lagi dekat dunia. Ketika itu masing-masing. Tak ada siapa nak bantu kita. Sebab dunia pun sudah kiamat sudah hancur. Tak ada siapa-siapa yang bantu kita. Masing-masing isteri kita dengan cara dia, kita dengan cara kita, anak dengan cara anak kita. Dia masing-masing nak menghadapi keadaan tu di akhirat. Masing-masing susah. Masing-masing takut. Masuk ke alam barzah, masuk alam kebangkitan, tak tahu ni apa, tempat mana ni. Masing-masing buat kerja sendiri. Tak ingat lagi dah. Cinta ke, tak cinta ke, banyak buat baik ke, tak buat baik ke, dia tak akan ingat masa tu dah. Hidup 60 tahun je, hidup 100 tahun je, tuan-tuan, dengan isteri dan anak-anak kita. Nak banding dengan kehidupan di akhirat dengan ribuan, ratusan tahun, wallahualam. Mana yang lebih kita ingat? Yang 60 tahun ke? Yang 100 tahun ni ke? Yang puluhan, ribuan tahun dulu? Ya. Silap-silap anak kita, isteri kita pula query kita ke akhirat, tuntut kita pula ke akhirat. Ya. Jadi tak ada faedah merekanya dengan kita, melainkan ketika mana adanya iman dan amal yang soleh, ketika itu adalah manfaat. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami utuskan seorang rasul. Yang ni, apa kaitan dengan ayat ni, tuan-tuan? Pada tajuk ini, utusan malaikat maut sebelum datangnya kematian. Allah telah mengutuskan kepada kita semua seorang
Rasul untuk memberi peringatan. Bukan hanya dia seorang Rasul untuk bagi peringatan, bahkan dia juga memberi petunjuk kepada kita cara macam mana nak guna manual Al-Quran tu macam mana. Al-Quran dah Allah bagi 30 juzuk. Nak gunakan macam mana tak tahu. Allah utus Rasul sebagai manual dia. Kalau tak tahu Al-Quran macam mana, tengok Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu nak hidup sebagai seorang yang mendapat redha di sisi Allah atas dunia ni, macam mana Allah redha kita, tengok Nabi kita macam mana, Nabi kehidupan dia macam mana. Kalau kita boleh tengok Nabi, kehidupan Nabi itu macam mana, demikianlah Al-Quran. Sebab Al-Quran, Nabi itu adalah Al-Quran bergerak. Karena khuluqul Quran, Nabi itu adalah akhlak dia seperti Al-Quran. Tutur kata dia, cara jalan dia, akhlak dia, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi keadaan, bagaimana menghadapi orang yang marah pada dia, semua ada pada Nabi. Macam mana dia nak makan, cara nak makan mengikut Al-Quran macam mana, cara nak tidur macam mana. Ada satu kisah tuan-tuan, ketika mana Syekh Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi adalah satu orang ulama tasawuf, ulama besar tasawuf. Kita pun tuan-tuan banyak kalau baca tentang tasawuf, banyak merujuk kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitab Al-Hikam, dalam kitab Imam Al-Ghazali, ada Syekh Junaid Al-Baghdadi, orang Iraq, Baghdad. Dia ni peniaga, pedagang. Syekh Junaid ni pedagang. Ramailah dia pekerja-pekerja dia. Satu ketika dia berniaga. Pada zaman tu zaman kerajaan Harun Ar-Rasyid. Zaman tu pun zaman yang masih lagi di hujung-hujung kegemilangan, di hujung kegemilangan Islam. Masuk penghujung kegemilangan Islam, khalifah ketika itu dah mula bersenang lenang. Dah mula terhanyut dengan arus-arus kemajuan ketika itu. Harun Ar-Rasyid juga di kalangan khalifah Islam yang masih kuat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepupu dia tuan-tuan ada satu orang yang menjadi ulama besar dalam bidang tasawuf. Orang menggelar sepupu dia ni Bahlul. Nama dia Bahlul kan. Bahlul tu bukan nama orang bodoh kan. Si Bahlul ni kan, itu bukan nama orang bodoh. Itu nama ulama besar. So orang panggil kita Bahlul tu kan bagus kan. Bagian nama Bahlul, nama anak kita Bahlul kan. Nama kita, Bahlul kan. Kan marah kita kan. Itu nama ulama besar. Dia adalah sepupu kepada Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bahlul ni tuan-tuan, dia cuba memisahkan diri dengan keturunan istana dia, bangsawan. Dia keturunan istana. Kenapa dia menjauhkan diri? Sebab dah banyak lara dah. Dah bunyi banyak lara, banyak yang sia-sia, dah mula berfoya-foya. Jadi dia belajar agama, dan juga dia telah menekuni bidang tasawuf. Jadi disebabkan dalam
keluarga dia ni yang merampas takhta kerajaan tersebut adalah dalam jalur Harun ar-Rasyid. Jadi disebabkan adanya politik yang tidak baik tersebut, maka Bahlul ni mengasingkan diri. Dia tak mau lagi dah. Dia tak mau lagi hidup di dalam istana. Jadi, sebabkan dia adalah keturunan darah istana, khalifah ketika itu, maka dia tak boleh lari sebenarnya. Dia tetap, sebab dia tahu rahsia-rahsia khalifah, ya. Tapi dia mengasingkan diri, tuan-tuan, dengan buat cara dia gila. Dia menggilakan diri dia. Jadi dia pun berpisah daripada istana, dan orang-orang istana pun tak boleh menghalang dia sebab dia gila. Buat pun nak jaga orang gila, kan? Dan dia membuat diri dia gila, tuan-tuan. Jadi ketika mana dia jumpa dengan Harun ar-Rasyid, sepupu dia, kadang-kadang Harun ar-Rasyid pun dia adalah dialog-dialog yang agak menyindir. Orang gila ni apalah, bilalah kau nak sihat, apa semua, kan. Banyak berdialog-dialog dia dengan Harun ar-Rasyid. Bahkan teguran-teguran Bahlul dengan Harun ar-Rasyid, tuan-tuan, sungguh menyebabkan Harun ar-Rasyid merasa tersedar. Sebab ketika itu dah sibuk mengumpulkan harta, Dan satu ketika, tuan-tuan, Syekh Junaid al-Baghdadi, ketika mana dia berniaga di Iraq ketika itu, dia bagi tahu dekat anak buah dia, kita lepas berniaga ni aku nak pergi jumpa satu orang yang bernama Bahlul dia. Jadi aku pun tak pernah kenal, tapi aku dengar cerita dia. Ini ulama besar, tuan-tuan, ulama besar, Syekh Junaid al-Baghdadi. Dia pun pergi cari. Dia cari dia tu anak buah dia cari je, kan. Carilah, tanya-tanya siapa dia, mana dia Bahlul, kan. Pergi jumpa, tuan-tuan. Lah, buat apa Tok Guru aku nak jumpa dengan Bahlul? Dia ni orang gila. Rupanya, tuan-tuan, dia duduk dalam kotak-kotak, tuan-tuan. Dia mengasingkan diri, tuan-tuan. Di atas bukit, duduk di bawah kotak-kotak, tuan-tuan. Dia tak mau campur dengan orang. Sebab apa? Bercampur dengan manusia ni ketika itu banyak benda yang lara saja. Banyak buat benda-benda yang sia-sia. Dia tak mau buat begitu. Jadi anak buah dia cakap, Tuan Guru, kenapa nak jumpa dengan Bahlul ni? Dia ni orang gila ke? Kalau jumpa dia cakap, tahu cakap orang gila lah, ya. Kita pun tuan-tuan kalau jumpa orang gila, kan, pakai baju yang tak ni, bau busuk apa, tuan-tuan, kita pun jumpa pun tak nak jumpa, nak bercakap pun dia bercakap sendiri, kan. Kita tanya dia tak jawab, kan. Jadi kata Syekh Junaid al-Baghdadi, dia berkeras nak jumpa juga. Aku ada benda aku nak jumpa dengan dia, sebab aku tahu siapakah dia. Walaupun dia tak pernah jumpa, tuan-tuan, sebab dia tahu. Dia mendengar daripada kawan-kawan, teman-teman dia. Ada sesuatu aku nak cari daripada dia. Akhirnya Tok Guru nak pergi jumpa, terpaksa pergi, tuan-tuan. Pergi beberapa orang bersama dengan Syekh Junaid al-Baghdadi jumpa. Setelah pergi salam, kata Syekh Junaidi, wahai Bahlul, boleh tak kamu nak bagi nasihat aku sesuatu? Dia cakap, kamu ni siapa? Dia, Bahlul, kamu ni siapa? Aku, kata dia, aku adalah Junaid. Apa kerja kamu? Dia cakap, aku ni berniaga dan aku juga banyak menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kepada orang lain, kata dia. Oh, kamu ni orang da'i lah, kata dia. Menyampaikan dakwah, betul, dia cakap. Sebab aku nak dapatkan sesuatu daripada kamu. Buat apa, kak? Aku ni bukan orang yang terpandang dalam masyarakat. Kenapa kamu nak minta nasihat daripada aku? Tak, aku perlukan nasihat daripada kamu, dia kata. Jadi anak murid pun pelik, apa Tok Guru ni tanya orang gila, kan? Jadi kata Bahlul,
kamu ni orang yang menyampaikan agama, orang banyak baca Quran, da'i menyampaikan dakwah, tapi kamu sendiri tak tahu nak melaksanakan ajaran Islam je. Lu gila juga tuan-tuan. Dan minta nasihat kat dia, tuan-tuan. Dia kata dekat Syekh Junaid, kamu ni banyak menyampaikan dakwah, tapi kamu sendiri tak tahu menjalankan agama, menjalankan syariat Allah. Dia terkejut kan dia. Sebelum kamu nak minta sesuatu daripada aku, kata dia, aku nak tanya kat kamu je. Kamu biasa makan? Aku biasa makan, dia cakap. Bagaimana cara-cara adab makan, dia cakap. Adab makan, dia cakap. Bila aku nak makan, kata dia, aku pun basuh tangan, baca bismillah, kan? Aku makan apa yang ada di hadapan aku. Aku makan ikut sekadar sahaja. Sebelum aku kenyang, aku berhenti ikut sunnah Nabi. Lepas tu aku baca doa, selesai. Kamu ni, kata dia, kamu dah menyampaikan dakwah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan syariat Allah, makan pun kamu tak reti lagi. Kalau makan pun tak reti, tak payah cakap dengan aku, kata dia. Apa benda orang gila ni? Tuan-tuan, tanya pasal adab makan. Macam mana cara adab makan? Bila cerita adab makan, nak makan ni, aku baca bismillah, basuh tangan, baca bismillah, duduk, dia mau makan. Makan sekadar aja, makan dekat depan dia, tak ambil tempat lain. Sebelum kenyang, aku berhenti. Ikut sunnah Nabi kan. Habis tu basuh tangan, baca doa, aku makan. Alhamdulillahilladzi. Tak betul lagi. Harap sampaikan dakwah saja, sampaikan Islam sana sini ceramah cakap, makan pun tak reti. Kata nak dah, tuan guru kita balik cakap. Apa cakap orang gila macam ni kan? Setiap kata kat tuan guru kita, dia tak reti lagi. Lepas tu dia berpaling daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dah makan pun tak reti, tak payah cakap dengan aku, puteri. Tapi kamu Syekh kan? Lepas tu bila dia ajak balik tuan-tuan, Syekh Junaid dia tak mau balik. Aku tahu siapa dia, kata Syekh Al-Baghdadi. Dia pergi lagi tuan-tuan, jumpa lagi. Wahai Bahlul, tolong tunjukkan kepada aku. Aku nak tunjuk apa, kamu makan pun tak reti je. Aku tanya kamu, tahu tak makan? Kamu cakap tahu. Ya. Bila kamu cakap, kamu tak reti. Kamu bodoh sebenarnya. Tapi kamu tu menyampaikan agama Allah. Ya. Bila aku tanya, kamu tahu? Tak, aku tahu macam itulah. Aku tahu, aku buat je. Kalau macam tu kamu tak tahu. Aku tahulah sebab aku memang ikut sunnah Nabi je kan. Kamu tak tahu je kan. Payah juga, kata Syekh Junaid ni. Kalau kamu tahu, kata dia, kamu tunjukkan kepada aku bagaimana cara kamu tidur. Tahu tak? Tahu? Ya. Macam mana kamu tidur? Aku tidur, sebelum tidur aku nak ambil wudu. Lepas aku ambil wudu, aku ikut macam sunnah Nabi. Aku baca Quran, aku buat sembahyang sunat. Kan? Selesai semua baru aku tidur. Kan? Bangun tidur, aku baca doa. Dah makan pun tak reti, tidur pun tak reti juga. Ya. Pening kepala Syekh Junaid, tuan-tuan. Kalau macam itu, kau balik je. Tak payah nak cakap dengan aku, kata dia. Anak murid cakap, janganlah Syekh baliklah. Cakap ni, cakap semua tak betul, gila ni. Kan? Apa yang Tuan Syekh ajar pada kami, kan? Kami tahu, tiba-tiba apa yang dia tanya dekat Tuan Syekh, macam mana Tuan Syekh cakap, dia cakap semuanya tak betul. Habis kami semua tak betul ke? Anak murid, tuan-tuan. Baik, kita balik. Ya. Sedangkan apa yang Tuan Syekh ajarkan, itulah sebenarnya perkara yang telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi Ta'ala, mesti ada juga. Mesti ada sesuatu yang aku tak tahu, kata dia. Jadi bila dijumpa lagi dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, wahai Syekh, tolonglah, dia cakap. Tolong beritahu. Nak beritahu apa? Kamu dah tahu. Tapi aku dah beritahu tapi salah, ya. Jadi kalau macam tu aku tak tahulah sebenarnya, kata dia. Dia cakap, ketika kamu bertanya aku dan kamu tahu, maka aku tak perlu bagi tahu sebab kamu dah tahu. Tapi bila kata kamu tak tahu, aku boleh bagi tahu. Sebab kamu tadi sombong kan? Kamu dah tahu, apa aku nak bagi tahu? Sedangkan kamu datang sini berhajat untuk tahu. Tapi bila aku tanya kamu tahu.
Kamu jawab, sedangkan kamu jawab tu salah. Buat apa aku nak bagi tahu dia cakap. Ni orang gila tuan-tuan. Orang gila yang bijaksana. Tuan-tuan ada pengalaman jadi gila? Tak ada kan? Kita pun tak ada pengalaman jadi. Ada juga tuan-tuan, ada kawan-kawan kita yang ada pengalaman jadi gila. Ada saya kenal tuan-tuan seorang, dia pernah gila tuan-tuan. Dia cerita kat saya, Ustaz tahu tak macam mana orang gila? Mana tahu. Saya tak pernah gila. Saya pernah gila Ustaz dia. Macam mana perasaan orang gila juga? Perasaan sama lah Ustaz dia. Masa tu dia lepas aksiden tuan-tuan. Dia aksiden, dia perempuan. Dia aksiden. Lepas aksiden tu dia lost dia punya memori, dia lost. Dia tak ingat. Tapi dia tahu. Memori sebelum dia tak ingat, tapi dia tahu, dia tengok muka kenal, dia tahu. Dia cakap. Cuma cakap jadi orang gila ni Ustaz cakap. Jadi orang gila, kan? Apa yang dia nak cakap tu, dia tak boleh cakap. Apa yang dimaksudkan macam kita normal tuan-tuan. Apa yang kita maksudkan, kita nak makan kan? Kita nak sesuatu. Apa yang kita hajatkan, kita maksudkan tu, kita boleh keluarkan daripada mulut dengan betul. Tapi ketika gila Ustaz, apa yang kita nak cakap tu, dia cakap lain. Dia nak cakap sesuatu yang betul. Dia nak makan. Tapi yang mulut cakap tu lain, kata dia. Jadi saya jadi pening juga. Faham tak tuan-tuan? Dia maksud betul. Tapi bila keluar tu lain benda. Dia pun dengar tahu benda tu lain. Aku pening juga. Aku benda ni lain, cakap lain. Aduh, macam mana dia orang nak faham dengan aku? Ini berlaku pada orang gila. Saya dianggap gila, sedang saya tahu saya tak gila juga. Memang dia tak gila. Sebab missnya adalah kehendak dia betul. Bila keluar lain, aduh, pening kepala nak cakap macam mana macam ni. Tuan-tuan, sebenarnya orang gila begitu. Sebab kita tengok, kau ni gila lah. Aku tak gila. Dia kan tak gila sebab dia tahu. Akhirnya tuan-tuan, orang menganggap dia gila. Macam mana aku nak cakap lagi, aku tak gila. Cuma miscommunication. Hasrat dia betul, tapi bila keluar lain, dia pun pening. Macam mana aku nak sampaikan ni? Dia cakap dia nak makan, tapi keluar lain. Orang tak faham-faham, dia marahlah orang. Orang pula, orang gila ni. Jadi orang mengasingkan tuan-tuan. Jadi sampai satu ketika makan ubat, macam mana Allah bagi sembuhkan dia. Dah sembuh tuan-tuan. Dia sempat gila 6 bulan. Masya Allah tuan-tuan. Seorang perempuan. Masa tu dia cakap tak tahu nak kata dunia ni, kata dia. Orang pandang dia semua, yelah, orang pandang dia gila. Saya tak gila cakap. Mana satu yang gila sebenarnya? Kita ke dia? Dua-dua tak gila kan? Sebab nak cakap keluar lain. Aduh, pening tuan-tuan. Nak cakap keluar lain, orang tak faham. Nanti tuan-tuan, bila kita dah usia yang terlampau lanjut, nyanyuk tuan-tuan, dia ada hasrat begitu. Dia nak makan, kan? Dia nak begitu. Tapi anak cucu tak faham-faham kenapa rupanya yang keluar tu lain. Macam kita tuan-tuan, ni dah mula usia dah. Saya pun dah rasa tuan-tuan, kita maksud satu benda, cakap benda lain. Tadi abang cakap lain lah. Tak, cakap inilah. Tak ada, abang cakap lain tadi. Betul. Ini kot macam ni orang rasa orang gila tuan-tuan. Macam sama tuan-tuan. Tak, semalam dah cakap dah. Tak cakap. Bergaduh kat situ tuan-tuan. Perasaan kita dah sampaikan, tapi tak menyampaikan. Perasaan kita dah buat, tapi tak buat. Perasaan kita baru buat tadi, minggu lepas lah abah juga. Ya betul kan tuan-tuan? Ni Syekh Junaid Al-Baghdadi tuan-tuan. Yang ni dia menggilakan diri. Tujuannya apa? Dia tak nak lagi bercampur dengan golongan istana. Sebab dia tahu tujuan hidup dia. Mendapat hakikat dalam kehidupan dia. Syekh Junaid Al-Baghdadi akhirnya dia dapat clue tu. Akhirnya dia bagi tahu, wahai Bahlul, apa yang kamu tahu, apa yang kamu tanya itu adalah
Sebenarnya aku tak tahu. Kata Syekh, kata Bahlul, kalau kamu tak tahu, aku bagi tahu. Baru dapat, tuan-tuan. Maknanya selagi kita sombong dengan Allah, tuan-tuan, kita tak dapat. Kalau kita berdoa dalam keadaan kita sombong, tuan-tuan, kita tak akan dapat. Tapi kalau kita berdoa dalam keadaan kita rasa kita perlukan Allah, kita ni tak tahu apa-apa, kita ni jahil, kita ni bodoh, maka kita tak akan dapat daripada Allah. Apa Bahlul kata? Wahai Syekh Junaid, kalau kamu nak tahu cara makan, apa yang kamu sebut tadi semuanya betul, tetapi bila permulaannya salah, maka dia akan semuanya salah. Semuanya salah. Cara nak makan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, qulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu daripada apa yang Allah rezekikan, daripada perkara-perkara yang baik. Qulu, daripada perkara-perkara yang halal dan tayyibah. Pertama sekali nak makan, nak minum, kena pastikan makanan, minuman itu adalah halal. Kalau dah benda tak halal, kau bacalah 1000 kali Fatihah pun, tetap juga tidak halal. Betul lah, tuan-tuan. Kan benda tak halal, dibuat adab makan macam mana ikut sunnah Nabi pun tetap juga tidak halal. Baru terkejut, betul, memang betul. Sepatutnya apa-apa pun kita nak makan, pertama sekali halal. Kita tak persoalkan perkara itu. Tahu sampai rumah kita, tuan-tuan, apa yang dah beli itu kita dah masak, tak persoalkan halal ke tak halal. Takkan nak beli tak halal. Zaman kita, ni dah ada cop, halal ke tak halal? Ada cop kira halal lah, kan? Kita tak ambil berat benda tentang halal. Ni kita bergantung kepada cop saja. Ni cop lama ke cop baru? Kan? Ini cop betul ke cop tak betul? Ini cop ni cop sekali dekat dengan plastik ke ataupun tampal saja? Oh, tuan-tuan, zaman kita zaman yang penuh dengan fitnah. Kena berhati-hati. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Kita nak kata apa yang Nabi tunjukkan kepada kita itu merupakan hidayah daripada Allah yang perlu kita ikut sepenuhnya seandainya kita nak dapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada yang mengatakan bahawa pemberi peringatan di sini maksudnya Al-Quran. Hidayah itu adalah Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahawa maksudnya adalah para rasul. Tak kira lah, rasul itu adalah merupakan Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Jika kamu cintakan Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta pada Allah, dalam Al-Quran, fattabi'uni, kata Nabi, ikutlah aku, kata Nabi. Pelik, tuan-tuan. Cinta pada Allah, ikut Nabi. Macam mana? Kalau cinta pada Allah, ikut Allah lah. Kenapa ikut Nabi? Dalam Al-Quran, kalau kamu cinta Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kamu cinta pada Allah, kamu ikut aku, kata Nabi. Apa beza Allah dengan Nabi? Rupanya, tuan-tuan, Al-Quran yang menyampaikan adalah Nabi. Yang menterjemahkan Al-Quran itu adalah kehidupan Nabi. Andainya kita ikut cara Nabi, bermakna kita ikut Allah. Kalau kita cinta pada Allah tapi tak ikut Nabi,
apa caranya, manualnya kita nak tengok. Sebab Nabi itu menterjemahkan Al-Quran melalui kehidupan. Jadi cara yang mendapat redha Allah, yang diciptakan Allah atas dunia ni, ikut cara nak semaya ikut cara Nabi, nak tidur ikut cara Nabi, nak bahagia dalam kehidupan ikut cara Nabi. Nak dapatkan kehidupan di akhirat, bahagia ikut cara Nabi. Nak tidur baca Quran ikut cara Nabi. Walaupun tak pandai baca Quran tuan-tuan, tapi nak dapatkan kebahagiaan hidup, tak besok bangun tidur kita tak jaga-jaga lagi dah. Kan? Malam tu kita dah baca Quran. Ikut sunnah Nabi. Itu salah satu caranya, satu-satu caranya, bukan salah satu-satu caranya untuk mendapat redha Allah. Besok kita mati, amal terakhir kita adalah tidur. Tidur tu ikut cara sunnah Nabi. Apa di sunnah ni? Kita baca Quran. Walaupun tak banyak sikit, tapi kita buat rutin amal soleh. Baru ni saya tanya dekat pelajar-pelajar saya, ambil persijilan Darul Quran. Pelajar-pelajar perempuan, pengajar pelajar banat perempuan ni, lepas SPM kan, dah keluar dah matrik, dah keluar asasi, dah keluar APG, dah keluar. Dapat tak? Ada dapat dah Ustaz dia cakap. Dapat ke mana? UIA. Kenapa tak pergi UIA? Keluar dari Quran ni pergi UIA juga. Ada beberapa orang kawan dah pergi dah tadi. Ada beberapa lagi yang tinggal, orang tak nak pergi. Kenapa? Apa Ustaz? Nak stay dengan Quran dulu. Stay dengan Quran. Keputusan tuan-tuan, SPM 12A, 11A, 10A. Oh tuan-tuan, dengan A+, dengan A- semua. Umpan. Kenapa tak nak pergi U? Tak apalah Ustaz, saya nak stay dengan Quran. Cakap. Oh tuan-tuan, tercabar kita tuan-tuan. Malu aku je ni kan. Malu aku tuan-tuan, sebab dia mengutamakan Al-Quran. Al-Quran 30 juzuk tuan-tuan dalam kepala. Ni banyak perempuan-perempuan. Semangat tu lebih semangat tuan-tuan dia berkobar-kobar. Antaranya tuan-tuan sebab peristiwa baru ni, kemalangan pelajar UPSI yang viral. Siapa dia? Nurli Syahira. Kita pun dah Allahu Akbar kan. Nurli Syahira. Nama dia pun tuan-tuan viral. Bukan selepas kematian, nama dia tu viral tuan-tuan. Tapi kita tak tahu sebelum ni. Apa dia? Nurli, cahaya. Li, untukku. Syahira, masyhur. Syahirah tu masyhur. Masyhur ni orang akan kenal dia. Bila mana? Bila berlaku aksiden. Dalam TikTok banyak tuan-tuan. Macam mana mati tuan-tuan? Mati aksiden. Adalah beberapa percikan darah di badan dia. Mungkin darah orang lain kot, ataupun darah dia. Dia mati dalam keadaan memeluk Al-Quran. Peluk Al-Quran. Bukan sekadar peluk Al-Quran tuan-tuan. Bila mana Al-Quran nak dipisahkan daripada dia, susah. Seolah-olah Quran pun tak nak berpisah dengan dia. Dia pun memegang Al-Quran, tempat tanda dia baca. Oh tuan-tuan, bukan setakat tu tuan-tuan. Ini pengalaman ni doktor sendiri di KL. Doktor KL dibawa, tim KL bawa ke Greek. Nak urus dengan nak buat postmortemnya, nak lab apa semua tuan-tuan, bawa ke Greek. Doktor sendiri yang mak pengakuan. Jenazah ni wangi kata dia. Saya balik cari-cari bau wangi. Bau tu seperti bau bunga-bungaan gitu ya. Tak pernah saya cium bau yang wangi gini. Mencari-cari.
Di kalangan pelajar-pelajar ni kata dia, yang saya urus, dia yang paling wangi. Dia paling wangi kata dia. Rupanya bukan setakat doktor saja tuan-tuan. Pemandu van jenazah 4 kali buka pintu belakang. Lepas hantar tuan-tuan, bau apa wangi? Pergi belakang buka pintu, ada bau wangi, bau kuat bau. Tutup balik keluar. Tak ada kat depan. Pergi lagi belakang, 4 kali buka, berbau. Masya Allah tuan-tuan. Ya. Dia pegang Al-Quran tuan-tuan, bukan Quran cetakan kita ni. Quran tulisan sendiri. Ya. Dia hafizah Al-Quran. Itu biasalah orang menghafal Quran tuan-tuan, dia ada tahriri. Dia ada, kalau dia menghafal 2 muka surat, dia akan tulis, adalah buku yang sediakan setiap border tu yang ada kolom-kolom apa semua, dia boleh ikut tiru Al-Quran. Selesai dia tulis, baru diserahkan dekat guru dia untuk tasbih. Barulah dia akan lepas. Sebab catatan Al-Quran tu satu cara untuk menguatkan hafalan dia. Tulis sampai habis. Dia tulis. Itulah dia bawa ke mana-mana, jadi kawan dia. Bahkan balik kampung bawa lagi Quran. Itu teman dia. Kalau kita, teman kita apa tuan-tuan? Ini tuan-tuan, kalau dah 2 jam perjalanan tinggal, patah balik tuan-tuan. Dah 2 jam kereta habis tol. Oh mas, bang, handphone saya mana? Mana abang tahu? Tinggal kot. Cakap habislah aku juga. Kan? Nak kena patah balik. Ni kita nak pergi 2 hari, macam mana ni bang, kalau apa-apa emergency? Betul juga kan. Patahlah balik tuan-tuan. Ni nak tidur pegang ni tuan-tuan. Pegang. Pam jatuh. Rosak pula. LCD ganti pula. Ni teman kita tuan-tuan. Dia teman apa tuan-tuan? Teman dia Al-Quran. Pegang mana-mana. Doktor cakap sampai bekas dia pegang tuan-tuan, bila dia tutup tuan-tuan, lekang ni dia tak rapat. Sebab pegang. Sebelum tu akan pegang Al-Quran, baca. Masya Allah tuan-tuan. Itu betul-betul teman. Dia akan jadi teman di akhirat tuan-tuan. Allah tunjukkan, Allah bayarkan perkara ini atas dunia. Itulah kehidupan yang Allah redha. Jadi itu, mengambil semangat itu tuan-tuan, pelajar-pelajar ni tuan-tuan, ditetap dengan aku. Dapatlah macam mana pun. Ada yang dapat tuan-tuan, dapat IPG, tak nak pergi tuan. Bayangkan IPG kan cikgu kan, dah confirm tak nak pergi, sebab tetap dengan Quran. Masya Allah, saya kata ini bila saya masuk kelas tuan-tuan, bila masuk kelas saya malu tuan-tuan. Walaupun saya tak tahu, diorang tak tahu saya malu kan. Bukan malu sebab diorang perempuan, tak. Malu sebab diorang penghafaz Al-Quran. Senangnya kita tak hafaz Quran. Saya tak hafaz tuan-tuan. Hafaz sikit-sikit je. Yang dia baca kat depan ni, ulang benda-benda tu je tuan-tuan. Kalau hari-hari ngafal, tak ada, tak baca, tak mampu kita tuan-tuan. 30 juzuk dalam kepala dia tuan-tuan. Saya kata Masya Allah, malu aku je. Walaupun kita ni ada title doktor tuan-tuan, bila berdepan dengan orang tuan-tuan, kita malu. Sebab 30 juzuk dalam Al-Quran. Orang yang ambil sana tuan-tuan, paling kurang 2 kali khatam. Paling kurang 2 kali khatam. Khatam yang hafazan, bukan khatam baca. Kita setahun sekali Ramadan khatam tuan-tuan, itu pun dengan kawan-kawan kan. Rasa seronok dah kita. Dia khatam tuan-tuan, khatam hafazan. Itu paling kurang. Yang paling hebat tuan-tuan, yang paling dahsyat tuan-tuan, dalam tempoh 3 tahun dia mengambil diploma tuan-tuan, dia dapat khatam 31 kali. Saya cakap ini kalau fikir ni kerja gila tuan-tuan. Bila tanya tuan-tuan dekat guru dia, dia ni ustaz tak tahu, dia mana menghafal.
Asyik-asyik minta kat guru. Kadang-kadang dah habis tasmid. Diorang tasmid tentang pukul 8 sampai pukul 10 pagi setiap hari sekolah. Hari bekerja. 8 sampai 10 setiap hari. Lepas tu baru dia ada subjek lain. Pelajar ni kadang hari-hari biasa dah habis subjek tu, di petang dia free. Ustaz boleh tak nak tasmid? Tasmid. Tadi dah tasmid dah. Ustaz pun rasa pening. Asyik tasmid pening. Padahal aku banyak lain benda nak kerja kan. Dia nak tasmid kejap. Oh, dia cakap budak ni. Tonton 31 khatam hafazan. Masya Allah. Kan? Betapa jarak dengan kita tuan-tuan. 2 kali khatam pun nak tasmid. Apa tasmid Fatihah boleh lah kita kan. Kan? Ini diulang-ulang. Masya Allah. Cakap mulianya dia di sisi Allah. Bukan kita yang muliakan, Allah yang muliakan. Ya. Allah memuliakan seseorang melalui Al-Quran. Kita dah baca hafal ni tuan-tuan, tak dapat kerja hilang, tuan-tuan. Dia dah 30 juzuk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ikrimah, Sufyan, Waqi', Al-Hasan dan bin Al-Fadl, Al-Farra dan At-Tabari berkata, Asy-Syaib maksudnya adalah orang Asy-Syaib maksudnya adalah orang yang usianya antara 30 hingga 50, yang merupakan tanda untuk misah usia muda, yakni usia yang penuh dengan senda gurau dan permainan dengan usia dewasa. Asy-Syaib ni dalam ayat yang lain ni ada mengatakan washta'ala ar-ra'su syaiba. Syaiba tu itu uban. Ya. Kalau dipertimbang daripada segi umur, iaitu antara umur 30 hingga 50. Jadi usia inilah merupakan petanda daripada usia muda. Usia yang penuh dengan senda gurau. Maknanya kita ni syok tuan-tuan jadi orang, jadi remaja sampailah umur 30. Biasanya sampailah berkahwin nanti tuan-tuan. Dulu wah dah kahwin baru nampak tanggungjawab. Baru tahu ada tanggungjawab. Sebagaimana dalam syair ni, aku sudah saksikan uban ni Syaib sebagai pengingat maut bagi pemiliknya, dan itu sudah cukup sebagai penegur. Dan diceritakan bahawa malaikat maut datang berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam, dan sesampainya di sana dia ditanya oleh Nabi Daud, siapakah kamu? Malaikat maut berkata, tidak ada seorang pembesar yang aku takuti. Tidak ada seorang pun benteng yang mampu mencegah aku. Dan tidak ada seorang pun yang boleh merasuahku. Sebut juga rasuah ni. Nabi Daud kemudian berkata, jadi kamu adalah malaikat maut. Kalau macam itu, kamu ni malaikat maut lah. Benar, kata dia. Maka Nabi Daud kemudian berkata, mengapa kamu mendatangiku sedangkan aku masih belum bersedia? Siapa yang bersedia tuan-tuan? Nabi pun tak sedia lagi tuan-tuan. Malaikat maut lalu bertanya, di mana si fulan temanmu itu? Di mana jiran tetanggamu si fulan? Nabi Daud menjawab, dia telah meninggal dunia. Yang ditanya oleh malaikat maut ni orang yang meninggal dunia. Mana dia? Jiran kamu, siapa dia teman kamu? Maka malaikat juga menjawab, mereka merupakan peringatan bagimu agar kamu bersedia menghadapi maut. Tak perlulah nak sampai aku sampai, kata dia. Nak sampai aku datang. Sebab yang datang mengingatkan maut tu dah ada dah. Kita tuan-tuan tengok keliling kita, seorang tak ada kan. Masa dia tak ada, innalillah, teringat dia, macam ni tuan-tuan. Lepas tu lupa pula kita. Lupa lama-lama tu kan. Ada lagi meninggal, ingat balik.
Itu adalah sebagai pengingat kita untuk menghadapi maut. Ada yang mengatakan bahawa orang mati itu pemberi peringatan yang tidak bercakap. Ada juga mengatakan pemberi ingatan itu adalah demam. Sakit adalah pemberi peringatan. Al-Azhari berkata demam merupakan utusan kematian. Maksudnya mengingatkan kita kepada tibanya kematian. Kebiasaannya demikian, tuan-tuan. Orang yang tak ada penyakit, orang yang ada penyakit pun, tuan-tuan, di saat kematian dia, tuan-tuan, temperature dia naik. Suhu dia naik. Suhu naik apa, tuan-tuan? Sebab bukan darah tinggi. Sebab keadaan yang sangat luar biasa. Kesakitan yang sangat luar biasa. Sebab itu temperature dia naik. Pada masa yang sama dia dapat melihat, mendengar sesuatu yang selama ni dia tak pernah tengok, dia tak boleh lihat. Jadi terkejut, tuan-tuan. Nabi SAW sendiri, tuan-tuan, dia panas. Ibnu Abbas, tuan-tuan, Abdullah bin Abbas, ketika mana Nabi nak meninggal dunia, nak wafat, tuan-tuan, Ibnu Abbas, tuan-tuan, pegang Nabi, buat Nabi nampak, Nabi demam, Nabi kering. Bila dipegang tanpa dahi Nabi, tuan-tuan, badan Nabi, dia terus tarik. Dia cakap, seperti mana air yang sedang menggelegak tadi. Panas sangat. Apa Nabi cakap ketika itu? Inna lil mauti sakarat. Bila Ibn Abbas, kenapa panas sangat ya Rasulullah? Kata Nabi, inna lil mauti sakarat. Untuk kematian tu ada sakarat. Nabi, kalau sekiranya orang awam demam yang sedemikian, para nabi, para rasul akan berganda, 2 kali ganda. Sedangkan Nabi tu, kekasih Allah. Kenapa? Itulah saat terakhir. Dan juga seluruh umat Islam, ketika nak mati, tuan-tuan, dia akan menghadapi satu keadaan yang yang lebih sakit daripada orang lain. Kadang-kadang dia lebih mudah daripada orang yang bukan Islam. Kenapa? Itu saat terakhir Allah nak bagi ujian tersebut, kesakitan tersebut, untuk menghapuskan segala sisa-sisa dosa yang ada. Sebab itu tak heran, tuan-tuan. Tapi jangan pula kita kata, oh ni lama sangat dia sakit ni, banyak sangat dosa ni. Allah nak menghapuskan. Kita tak tahu dosa dia macam mana. Kita tak nampak dia. Nampak sekarang dia baik. Dulu kita tahu, tuan-tuan. Oh, dulu pailang dia, tuan-tuan. Kan? Semua. Harta orang, harta dia. Siapa-siapa pun takut dengan dia, tuan-tuan. Sekarang nampak dah baik, tuan-tuan. Nampak pakai serban. Baik ni. Oh, pertanyaan, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan. Dia ni dulu ni ustaz, kami nak tegur pun tak berani. Dia cakap. Dia ni bukan janjal orang ya. Sekarang dah bertaubat. Allah nak ampun dosa seseorang. Ni nampak macam bagus ni ustaz. Baru je. Malam tadi ustaz nampak dah pagi dah meninggal. Kan? Senangnya dia mati. Maknanya dosa dia sikit. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Ketika itu sudah berada di alam. Di alam, bukan lagi di alam dunia. Dia sakratul maut, tuan-tuan. Itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akak tu perbincangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita peringatan dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita membuat persiapan yang rapi. Kita dah tahu dah. Kita dah nampak apakah jalan untuk kita memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Maka kita kejarlah, kita buatlah semampunya supaya nanti kita juga akan beroleh kebaikan di akhirat nanti. Kalau kita nak harapkan dengan amal ibadah kita yang sedia ada ni, tuan-tuan, belum ada jaminan. Jaminan yang ada, yang Allah dah confirm, yang Nabi dah confirm, dah ada. Yang tu kita nak kejar. Bergantunglah apa yang kita boleh buat. Apa yang Nabi dah confirm? Pertama, baca Quran. Nabi dah confirm, jamin.
Apa lagi yang Allah confirm? Main tahajud. Confirm. Tahajud confirm tuan-tuan. Sebab dah ada dari Al-Quran. Orang yang fatajad minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa, nanti dia akan bangun di hari kebangkitan maqaman mahmuda, di pada kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Confirm. Tahajud confirm. Quran confirm. Ikutlah mana-mana yang boleh buat. Bukan boleh buat. Oh, aku nak buat ni. Bukan boleh, enggak. Semuanya atas kurnia daripada Allah. Tapi kita nak dapatkan kurnia, tuan-tuan, kita kena berusaha, kena korbankan sesuatu. Korbankan masa, korbankan penat, korbankan mengantuk. Tapi nak dapat dua-dua ni payah, bukan mudah. Kadang-kadang dua tu dapat satu, tuan-tuan. Kadang-kadang orang ni dia tahajud boleh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tidur dah. Kan? Masa mula-mula dia nak dapat, tuan-tuan, nak pula aku tak boleh tidur ni. Orang lain sedap tidur, ngeruh sampai bini nak tidur pun tak boleh, kan? Aku ni payah betul jaga pukul 3, pukul 4 tak boleh tidur dah. Kata ustaz, aku nak tidur juga baca Quran. Baca Quran habis ya Quran tak ngantuk-ngantuk juga. Kan? Agaknya Allah nak bagi kita supaya sembahyang tahajud. Dulu nak terima tu paksa kan, tuan-tuan, terpaksa. Tapi dah lama-lama dah jadi ikhlas dah. Kadang-kadang dia tak boleh nak tahajud. Allah dah bangun dah, tuan-tuan, nak mata mengantuk aja. Tapi dia boleh baca Quran. Ikutlah. Semuanya itu atas kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita kita perlu minta. Jangan tak minta. Saya ni memang payah, Zat. Memang payah tu dah minta belum? Tak ada lah minta apa? Doa lah pada Allah. Kena minta. Kita nak itu kena minta. Sebab semuanya izin daripada Allah Subhanahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.